teman perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tindakan perubahan. Hidup kita hanyalah untuk sekali. Jadikanlah itu sangat berarti dijalani. Assalamualaikum dan selamat petang edisi 13 Kacamata jam 3 setiap Selasa jam 3 petang. Bersama saya Coach Cik Mat dan Dr. K, insyaAllah bersama anda. okey, untuk petang ni insyaAllah kita cuba menelusuri satu tajuk yang amat penting yang kadang-kadang tidak disedari oleh usahawan-usahawan di luar sana, iaitu kami membuat tajuk blind spot pembunuh kejayaan perniagaan. Ya, Dok K, biasanya kalau kita cerita tentang blind spot ni selalunya pemanduan lah. Dok K, betul tak? Ya. Sebab kalau kita belajar biasanya dulu, isu pemanduan lah. Isu pemanduan lah. Dulu belajar kereta dia kata side mirror ada sudut titik buta dan sebagainya. Blind spot ni titik buta lah. Okay, Nah, titik buta. Jadi ada kalau dia cakap tengok side mirror. So bila side mirror tu ada tempat-tempat yang kita tak nampak. Ya, kata orang pemanduan atau penglihatan kita terhalang disebabkan ada sudut terlindung. Tapi sekarang ni Dok K, kereta pun dah ada dah. Tengok kan, bila ada kereta nak motong je lampu keluar kat side mirror. Ada juga yang bubuh curve. Dia punya cermical sebagai salah satu cara untuk kita cuba mengatasi blind spot tersebut. Dan itu dari sudut pemanduan. Tapi hari ini, petang ini, apa yang kita nak kongsikan adalah blind spot dalam perniagaan. Itulah Dok K. Blind spot dalam perniagaan ni bagaimana pula yang dikatakan blind spot tersebut kan? Dan apa sebenarnya punca-punca menyebabkan blind spot? Sebab memang jarang sekali orang memperkatakan tentang blind spot perniagaan. Jadi saya bagi Dok K mulalah dulu, nanti kita sembang-sembang lebih dalam lagi. Coach. Bila kita bercakap tentang blind spot atau titik buta ini, sebenarnya ianya berlaku kerana kelemahan satu ataupun ketidaksedaran. Mungkin betul tak bahasa ketidaksedaran. Dan juga kedua, dia bukan tidak sedar, ketidaksedaran. Jadi dia ada ketidaksedaran. Dia rasa dia sedar sebenarnya, tapi dia tak sedar tu. Dia lebih parah lagi yang daripada tak sedar tu, ketidaksedaran. Jadi sebab itu dia yakin dia buat keputusan. Kalau dia tak sedar tu dia mungkin layalah dia contoh kan. Dan mungkin juga kita boleh katakan kekurangan perhatian yang terhadap beberapa aspek yang menyebabkan semasa nak membuat sesuatu keputusan ataupun mudah kita cakap lah dalam konteks yang besar sekarang kita mengurus perniagaan dalam kepimpinan meneraju kejayaan ini. So dia berdepan dengan beberapa aspek yang tadilah kelemahan, ketidaksedaran dan kekurangan perhatian sehingga menyebabkan perkara-perkara ini mempengaruhi result akhir dalam bisnes itu. Kerana dia membuat tu dengan keadaan kekurangan, kelemahan, ketidaksedaran dan kekurangan. Sedangkan pada hakikatnya dia merasakan dia dah tahu semuanya. Dah tahu. Contoh kita beritahulah macam coach tadi cerita kan. Ada orang buat U-turn je. Kan banyak sekarang buat U-turn dah langgar motor. Sebab dia dah tengok dah cermin belakang. Dia tengok dah cermin belakang.
mungkin dia tengok dah cermin tepi dia. Tapi ada lagi tak nampak. Masa dia buat U-turn tu mati. Langgar tu mati. Tambah kalau trailer kan. Trailer kita beritahu kan. Selalu diingatkan pada kita jangan duduk di sebelah kiri ke sebelah kanan ke. Adakah side dia tu memang tak nampak. Tak nampak, ya betul. Itu yang kita kata titik buta yang coach katakan dalam kenderaan. Tetapi dalam kita bisnes ni, titik buta ataupun blind spot ini berlaku dalam masa nak buat keputusan. Okey. So itu saya antara dia lah. Saya coach pun pernah jumpa kadang-kadang ini. Ada juga orang boleh jugalah di kategori mungkin kita ni buat acuh tak acuh. Ataupun kerana kita ni berada di comfort zone menyebabkan kita kata aku betul dah buat. Ya, Dok K, contoh Dok K, saya bagi contoh. Contohnya kalau kita tengok dalam sudut titik buta keuangan. Sebab apabila kita berjumpa dengan usahawan, kita berjumpa sangat perkara yang biasa yang selalu kita perkatakan, yang selalu kita cakap. Dok K, biasanya bila kita tanyalah dia keluarkan produk, Dok K. Bila kita tanya dia, berapa kos produk ni? Dia dengan mudah dia kata, dalam RM5. So, inilah Dok K, titik buta yang dia tak perasan. Sedangkan kalau kira secara terperinci, ianya kadang-kadang menyebabkan kerugian. Ya. Pernah juga 2-3 usahawan bila kita tanya tu, patutlah sehingga saya nak beli barang pun keluar duit poket sendiri. So titik buta yang ini mungkinkah kerana kedegilan ke doktor? Okey, membuat tu. Saya menariklah dengan apa yang telah Coach ulas tadi kan. Pengalaman lah. Ini mungkin base pada pengalaman lah ya. So ada 4 perkara yang selalu menyebabkan berlaku keadaan blind spot dalam kepimpinan bisnes lah. Okay. Salah satunya ialah sikap yang terlalu fokus pada satu-satu perkara sehingga mengabaikan perkara lain. Okay. Maknanya macam contoh Coach beritahu tadi mungkin dia fokus kepada pengeluaran saja nak buat produk sehingga dia mengabaikan cost-costing yang mungkin Coach nampak penting benda tu. Tapi dia kerana syok sangat buat production, sudah. Begitu juga kalau ada setengah orang yang syok sangat tentang pemasaran, dia fokus pemasaran. Kualiti produk dia tak ini. Sehingga keadaan ini dia menyebabkan dia tak sedar ekosistem bisnes itu berkait antara satu sama lain. Itu satu Coach yang saya jumpalah berdasarkan pengalaman lah. Kedua ialah saya setujulah yang apa yang Coach kata tu. Ada kalakan ego yang agak tinggi. Semua dah tahu. Everything dah tahu. Menyebabkan keyakinan tu agak tinggi sehingga mengabaikan perkara-perkara balik yang macam satu lagi, tapi ini berpunca daripada ego. Ego. Bukan tadi dia pada fokus je. Tetapi ini kerana ego dia terlampau tinggi sehingga fokus pun jadi dah kau tak payah ajar aku lah. Macam tu lah. Aku lebih dulu makan garam. Ya. So macam contoh kenderaan kan, macam saya kata tadi kan. Dengan sepatutnya kawasan U-turn tak boleh, dengan egonya dia terus buat U-turn. Itulah ada kalakannya berlaku accident dan sebagainya. So itu yang kedua. Ketiga ialah kurang maklum balas ataupun maklumat yang dia ada semasa dia nak membuat keputusan. Dan mungkin juga apa yang ada, maklumat yang ada pada yang diperolehi pada dirinya bukan berdasarkan data. Hanya berdasarkan hearsay, berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan rasa hati, berdasarkan kepada
yang tak ada asas yang konkret yang boleh menjadi panduan untuk dia membuat keputusan. Tetapi dia menggunakan kekurangan maklumat ini sebagai satu cara dia membuat keputusan. Dan yang keempat ialah kelemahan untuk dia membaca perubahan-perubahan pasaran, perubahan-perubahan dalam keadaan pengguna dan sebagainya. So, 4 perkara ini selalu menghantui dan mempengaruhi kenapa blind spot leadership dalam bisnes itu berlaku. Push. So itulah yang kita cuba kongsikan, dan saya pasti sahabat-sahabat kita kat luar sana tu tidak begitu memberi pemberat dia ataupun gravity kepada blind spot, ya. Terutama Dok K, saya begitu kadang-kadang saya terkesan dengan usahawan-usahawan kita yang mikro, Dok K. Kalau syarikat sendirian berhad, kalau dia beli peralatan, mesin dan sebagainya, mereka ujung tahun masa audited account ada maksudnya susut nilai. Okey, bila saya bersama dia orang, bila kita tanya, kalau contohlah blender rosak, so macam mana? Terpaksa kadang-kadang terpaksa keluar duit poket sendiri. So di sini blind spot atau titik buta kadang-kadang kita tak perasan atau mungkin mereka tidak didedahkan. Seharusnya susut nilai ini dibuat walaupun kita mikro, sebab susut nilai ini adalah penting sekiranya berlaku kerosakan pada mesin kita, so kita ada duit. Betul. Yang itulah yang kadang saya cuba untuk bersama dengan dia orang supaya dia orang mengambil berat tentang blind spot yang mungkin pada dia tak ada apa. Tapi bayangkanlah Dok K, kita kan contohlah orang menjual nasi lemak. Tiba-tiba blender rosak. Sekarang ni blender pun 120. Modal yang untuk beli raw material tu dah terpaksa beli blender. So inilah yang saya nampak lah Dok K dari sudut satu sudut yang itulah. So mungkin Dok K boleh tambah yang lain ke? Apa yang dinyatakan tadi ialah memang itulah yang kita berdepan dengan situasi yang mana selalu bagi saya itu juga minda, blind spot kat minda. Selalu orang bisnes kecil, dia ingat bisnes dia kecil. Sebenarnya bagi saya lah, apa pun bisnes anda kecil tapi bukan kecil bagi anda. Contoh maksud saya, bisnes kecil anda bukan kecil bagi anda. Contoh macam tadi blind. Dia adalah bisnes dia kecil. Yang pendapatannya dalam sehari mungkin 400, 500. Tapi jangan pandang perkara-perkara yang harusnya dibetulkan itu dipandang kecil. Sebab kalau dah pendapatan 400 kos, blender yang rosak tu dah 100 lebih. So dah makan duit dah. Jadi bisnes kecil anda bukan kecil bagi anda. Jadi jadikan bisnes kecil kita itu besar makna bagi kita, besar benda. Jadi jangan ambil mudah, sebab bila ambil mudah perkara-perkara ini, akhirnya perkara-perkara yang mungkin yang kita tak lepas pandang nanti dalam blind spot ini yang akan menjejaskan perkembangan masa depan. Jadi kalau kita boleh katakanlah coach, Allahuakbar, bagaimana blind spot ni mempengaruhi prestasi bisnes, sesuatu bisnes lah. Kita bawa tajuk ini agar masing-masing memberi satu perhatian kepada aspek kepimpinan dalam perniagaan. Jangan macam kata coach tadi, jangan nampak bisnes kita kecil, kita beranggapan kecil bagi kita. Bisnes kita kecil, besar bagi kita, sebab kesilapan yang sedikit akan menjejaskan. Blind spot ni akan menyebabkan
kurangnya penyesuaian kita kepada perubahan-perubahan pasaran yang sehingga menyebabkan daya saing kita tak ada. Bila daya saing bisnes kita dah tak ada, macam contoh, saya beri contoh lah, kurangnya pengubahsuaian ataupun menyesuaikan perubahan pasaran ini adalah menyebabkan pasaran you akan gagal sehingga menyebabkan you tak dapat bersaing. Contoh Nokia, Kodak itu kerana inilah blind spot inilah part of ini. Kedua ialah keputusan berdasarkan kepada persepsi yang tak tepat ataupun kerana ego yang walaupun dah ada maklumat tetapi tak nak terima maklumat itu, persepsi yang dia buat itu. Contoh ialah Blockbuster yang lebih mudah. Kalau dulu dah orang cakap orang beli minta dia kolaborasi dengan Netflix dan sebagainya, tapi dia mengabaikan sehingga hari ini Netflix dah boleh pergi ke perkara yang lebih tinggi. Ketiga ialah kegagalan mengutamakan pasukan ataupun budaya kerja. So ini juga akan menyebabkan prestasi bisnes anda yang ada ini bila anda terlepas pandang perkara-perkara tentang pentingnya pasukan, budaya kerja, dia akan menjadikan ini. Salah satu contoh ialah Uber. So budaya toksik yang ada pada kepimpinan sehingga menjejaskan. Dan keempat, kalau kita perhatikan ialah apabila sesuatu fokus kepada pengguna tidak diberi keutamaan. So ini semua akan mempengaruhi prestasi bisnes. Saya rasa itu je lah bagaimana blind spot boleh mempengaruhi prestasi bisnes. Okey, jom kita bangkit dah. Bangkitlah teman, perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tindakan perubahan. Hidup kita hanyalah untuk sekali. Jadikanlah itu sangat berarti dijalani. Kembali kita ke edisi 13 Kacamata setiap Selasa jam 3 petang. Kita akan bawa pada hari iaitu blind spot pembunuh kejayaan perniagaan. Ya, kadang-kadang bila kita sebut blind spot pembunuh, mungkin ianya sedikit kegusaran kepada kita. Sebenarnya inilah yang penting pada kita untuk menolak kita. Jadi kadang-kadang usahawan-usahawan di luar sana, kadang-kadang kita berniaga sahaja. Ya, orang berniaga, kita berniaga. Tapi tanpa kita membuat sedikit kajian ataupun kita mendalami sedikit sebenarnya. Ya, contohnya apabila seseorang pelanggan nak membeli dengan kita, so ada peringkat-peringkat yang dinamakan perjalanan seorang pelanggan. Jadi ini juga sekiranya kita tidak mengambil tahu tentang perjalanan mereka daripada mereka menjadi sebagai prospek sehinggalah mereka menjadi pembeli dan juga mereka selepas itu adalah macam mana kita melayan mereka selepas mereka membeli dengan kita. So ini kadang-kadang kita hanya mampu menjual produk, kita hanya mampu menyediakan servis, tetapi perkara ini yang menyebabkan kita adanya titik buta pada kita. Dan sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, apabila orang nak datang nak membeli dengan kita, pertama orang akan merasa perlu tak barang itu pada kita. Jadi kalau kita sebagai peniaga, macam mana untuk kita memberi kesedaran kepada dia bahawa barangan atau perkhidmatan itu diperlukan. Dan sekiranya kita hanya sekadar, tak apalah, biasalah produk aku dah laku dan sebagainya. So kadang-kadang inilah tuan-tuan dan puan-puan ya kat luar sana, cuba kita tengok, cuba kita kaji. Produk viral berapa lama boleh tahan di pasaran?
So mungkin Dok K boleh komen sikit tentang produk viral ni dengan blind spot Yalah, itu. Bagi saya ada kalakan produk viral ni memang dalam strategi pemasaran memang perlu. Bukan tidak perlu. Tetapi daya tahan sesuatu produk itu dia ada lifespan dia ataupun dia ada jangka hayat dia. Jadi that's why sesuatu perkara yang mungkin begitu cepat dapat perhatian harus disusuli dengan perkara-perkara yang akan menjadikan ia pengalaman yang terbaik bagi pelanggan. Jadi ada kerana viral itu, ada kerana mungkin viral itu yang ditumpukan kepada satu aspek saja. Dan aspek-aspek yang lain tidak terlepas pandang macam coach kata. Jadi kalau kita boleh melihat secara holistik dalam sistem sistem perniagaan ini, kita dapat mengurangi daya tahan viral itu. Mungkin dia taklah merudun, tetapi dia masih lagi sesuai untuk ataupun relevan pada pasaran itu. Jadi jangan melihat sesuatu perkara itu because dalam bisnes ini very dynamic. Perubahan berlaku dengan cepat. So kalau anda tak melakukan perubahan pun anda akan diubah juga. Jadi viral ini bagi saya dia ada dua keadaan. Satu ialah kebetulan, satu lagi memang boleh kita rancang. Jadi apapun keadaan dua ini berlaku, harus ada susulan untuk memastikan aspek-aspek pengalaman pengguna itu sehingga melahirkan mungkin elemen wow yang akan menjadikan produk viral itu akan kekal relevan, coach. Jadi bercakap tentang viral memang ada kalakan kita boleh merancang, ada kalakan ia terjadi dengan tak sengaja. Apa pun berlaku, kita harus menyediakan macam tadilah kata ni untuk customer. Pengalaman itu yang akan menentukan. Contoh macam inilah, coach. Viral, so you pergi queue. Memang panjangnya queue. Ya. So kita dah masuk dah queue. So maknanya kita dah terima produk viral tu. Tapi sampai kita dapat produk itu, bila kita guna dah down dah. Sebab kualiti ke apa. Jadi viral tadi hanya memikat sekali. Magnet tu memikat sekali je. Kerana experience pengguna atau pengalaman pengguna selepas memiliki tidak sama dengan yang tadi. Jadi di situ yang saya setujulah yang coach kata elemen blind spot pun hati-hati dalam keadaan ini. Kalau dah you dapat tumpuan permintaan yang tinggi, pastikan fokus itu bukan hanya satu saja. So rantaian untuk mewujudkan pengalaman pengguna itu amat-amat penting. Ya, betul. Contohnya pengalaman Dok K kadang-kadang inilah yang kadang-kadang mungkin yang generasi baru ni okeylah. Generasi kita ni yang berniaga ni kadang-kadang dalam payment gateway. Kan? Sekarang ni orang dah kurang nak bawa cash dah. Sama ada scan, sama ada transfer, tapi yang paling famous sekarang ni scan lah. Makna senang saja. Kalau transfer banyak kerja. So scan. So inilah kadang-kadang perkara tu memang perlu untuk generasi-generasi yang ni lah. Yang sedikit tua-tua sikit kan. Kalau yang baru ni saya rasa nampak semua dah ada. Cuma kadang-kadang itulah yang Dok K cakap tadi tu. Layanan tu. Ya. Kadang-kadang ni macam mana nak bayar? Tu kan dah ada. Scan je lah kat situ. So dari sudut komunikasi juga Dok K, dia juga berlakunya blind spot. So di dalam blind spot inilah kita kena ada titik sentuh. Kalau ada titik buta, kena ada titik sentuh dia. So macam mana? Dengan layanan yang bagus, ya,
kalau kita dah tahu orang berbaris ramai tu mungkin ada orang lain ke pergi ambil order untuk mempercepatkan. Bayangkan kalau kita tunggu setengah jam. Dok K, bayangkan macam mana. Kan? Kata tak tahulah, saya sampai berpengalaman tunggu sampai 1 jam. Lalas dia bagi makanan yang bukan yang kita order. Ya. So ini juga blind spot yang kadang-kadang tidak disedari. Okey ya? So mungkin Dr. boleh tambah lagi. Yalah, itulah yang telah dijelaskan, itulah senario. Sebab itulah saya rasa maybe ruang yang kita bercerita ni agak pendek, tapi saya mengharapkanlah perkongsian malam ini secara tidak langsung akan membukakan inspirasi untuk anda mengenali dan mengenal pasti perkara-perkara yang mungkin anda terlepas pandang. Jadi kalau tadi macam coach kata titik sentuh dan sebagainya, okey, mungkin kita boleh jelaskan bahawa kalau kita dah ada kelemahan sehingga menyebabkan blind spot berlaku, bagaimana kita boleh atasi blind spot ini? Ada 5 perkara yang mungkin kita boleh kongsikan malam ni bagaimana nak atasi. Kita dah bercakap apa blind spot, kita dah bercakap faktor yang mempengaruhi blind spot, kita dah bercakap bagaimana blind spot tu boleh menjejaskan prestasi. So apa kata mungkin kita boleh mendapat manfaat malam ni, kita cuba atasi dengan 5 cara ini untuk mengurangkan blind spot. Pertama ialah cuba dapat maklumat secara berterusan. Macam tadilah, kalau coach dia datang tanya coach dulu ini kan. So daripada kita menunggu maklumat, so sedikit sebanyak hal-hal yang berlaku itu boleh dikurangi. Sebab maklumat terutama daripada customer ini akan menemukan titik sentuh yang harus dilakukan. Jadi konsisten cuba dapat maklumat. Tapi itulah coach, ramai orang tak nak dengar pendapat. Kalau kita kata ini kita nak dengar orang puji je. Kita tak nak dapat maklumat bagaimana mungkin ada kekurangan. Bukan dia mengatakan kita tak bagus, tetapi kita kena akui bahawa ada kekurangan lagi dalam perkara-perkara yang kita buat keputusan yang harus boleh kita kurangkan resiko-resiko ini. Kedua ialah, yang ini kita bercakap banyak coach, iaitu data driven. Hari ini mesti bercakap tentang data, bukan bercakap secara sedap. Kalau kita boleh tanya pelanggan kita, sedap 1 sampai 5 berapa? So dia kata 3. Kita pun boleh faham lah 3 tu tengah. Mungkin dia ambil hati kita 3 je. Sebab dia sebut 3 tu pun dia dah senyum dah. Kalau dia sebut 1, tapi apa pun, kalau kita boleh base pada data driven, data-data yang ada, data-data analitika yang boleh kita gunakan. So keputusan yang kita kata tadi, kerana bila kita melakukan keputusan tu wujudkan blind spot, insya-Allah dapat dikurangkan. Data angka ni secara umumnya mudah kita kata satu perkara yang akan lebih menggambarkan satu gambaran yang lebih mudah daripada kata sedap. Coach, macam mana makanan? 5/5 lah, okey. Daripada dia kata sedap. Sebab sedap tu ada amat sedap, ada best. Sedap dengan best yang mana? So gambaran bila kita angka itu, data itu lebih tepat untuk kita menggambarkan apa dan prestasi bisnes kita. Ketiga ialah kita, yang ni mungkin boleh libatkan coach lah. So cuba dapat pandangan ketiga, sama ada mentor ke coach ke, untuk mengetahui bagaimana keadaan
keadaan prestasi bisnes kita. Jadi dengan engage dengan program mentoring, program coaching ke, secara tidak dia akan merapatkan elemen-elemen blind spot ini. Sebab kita ada pandangan ketiga yang ada part of ni. Ya. Dan keempat, satu perkara ini mungkin nampak mudah tetapi bukan perkara yang agak mudah mencabar kita, iaitu membina budaya kerja yang dinamik. Mengakui bahawa proses perubahan berlaku sepanjang masa. Jadi untuk mengelakkan blind spot ini berlaku, SOP harus dinamikkan. Sebab macam kita katakan tadilah bahawa perubahan cepat berlaku, orang pun cita rasa berubah, dan sebagainya. Jadi budaya perubahan tu cepat. Kalau tak cepat jadi macam Kodak, jadi macam Nokia dan sebagainya lah kita tengok. Tunggu dulu sehingga keadaan mengubah kita. Part of ini. Dan yang kelima, saya rasa tak ada apa yang mungkin kalau kita faham bahawa dalam kita mengurus bisnes, kita juga mengurus orang. Iaitu mengurus staff kita. Blind spot ni bukan berlaku pada kepimpinan atas saja tetapi juga di kalangan tim kita. Jadi lakukanlah pelaburan latihan untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan sebagainya di kalangan staff. Jadi saya rasa kalau 5 ini boleh dilaksanakan, sebahagian daripada 5 perkara ini, you dah mula menutup sedikit sebanyak gap yang ada. In fact, kalau you membetulkan SOP, you akan membetulkan SOP bukan berdasarkan nak terus betul. Mesti berdasarkan data, mesti berdasarkan maklum balas orang. Jadi you dah guna 1, 2 tadi. You nak melatih staff. Latih macam mana? Mesti you berdasarkan training apa yang perlu dari maklum balas yang satu tadi juga. So apa yang perlu. So bagi saya 5 komponen ini, kalau sahabat-sahabat yang mendengar di sini boleh melaksanakannya, insya-Allah anda boleh memacu prestasi bisnes itu lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya rasa itu, Coach. Oh, okey. So itu antara yang Dr. K kongsikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan memberi sedikit pemahaman, sedikit panduan kepada kita. Ya, terutama ialah bila kita involve dengan usahawan, Dr. K, kadang-kadang kita kesian juga kepada mereka yang CEO ni, Dr. K. CEO, Chief Everything Officer. Ya. Semua sekali dia buat. Daripada beli barang, buat barang, hantar barang, segala-galanya dia. Ini kadang-kadang dia terlupa, dia terlepas pandang, blind spot dia, titik buta dia mungkin pada dia, kalau aku suruh orang lain mungkin kena bayar RM5, tapi kos kita pergi ke sana tu masa kita, duit, minyak dan sebagainya. So ini blind spot yang kecil tetapi akan memberi impak yang besar. Mungkin boleh membunuh perniagaan kita walaupun dianya kecil. So inilah yang Dr. K kongsikan, yang kita sama-sama kongsikan pada malam ini. So mungkin saya boleh membuat rumusan keseluruhan. So antara titik buta yang perlu diberi perhatian oleh usahawan di luar sana adalah dalam 5 titik buta yang telah saya cuba rangkumkan daripada apa yang Dr. K kongsikan dan saya kongsikan. Yang pertama adalah titik buta keuangan. So tengok betul-betul kita ada buat rekod, paling kecil lah, rekod harian tu, duit keluar masuk. Yang kedua, titik buta komunikasi. Tadi Dr. K kata macam mana kita nak berhubung dengan pelanggan dan sebagainya, meninggalkan pengalaman yang positif. Lagi satu, titik buta kapasiti, iaitu tentang pekerja kita. Kadang-kadang kita terlampau ramai mengambil pekerja sehingga kan 2 orang buat satu kerja. So ini. Lepas tu titik buta operasi kita, ya. Kita sanggup kita pergi hantar daripada kita
membayar transport dan sebagainya, dan titik buta strategi yang sebagaimana yang Dr. K kongsikan tadi, perancangan strategi dia dan sebagainya. So inilah yang mungkin boleh menjadi panduan kepada kita. Dan sebagai penutupnya mungkin Dr. K beri pesanan sikit, sebab jarang orang nak berkongsi dengan blind spot ni Dr. K. Saya tak nampak lagi. Semua yang berkongsi macam mana untuk meningkatkan pendapatan. Tapi kalau blind spot ini tidak dapat dikenal pasti ataupun ditangani, disantuni dengan baik, macam mana mungkin pendapatan kita boleh menjanakan keuntungan? Betul tak, K? Walaupun pendapatan banyak, tapi keuntungan kita belum pasti lagi. Tu mungkin Dr. K kongsikan sikit bagi nasihat. Saya melihat perkara-perkara yang mungkin dalam banyak kes aspek terlepas pandang selalu menyebabkan gangguan dalam ekosistem untuk kita menjanakan sebuah prestasi dalam bisnes. Dan perkara ini boleh diatasi jika kita memberi tumpuan pada titik-titik sentuh yang harus kita beri keutamaan. Saya juga tak nafikan lah macam coach katakan tadi, CEO chase everything. Pada peringkat awal memang kita perlu menjadi seperti itu. Everything tak mampu untuk ini. Tetapi yang paling penting dalam you membuat segala kerja, harus anda ada sistem yang boleh merekodkan apabila nanti anda rekrutkan pekerja anda, boleh diagihkan kepada orang-orang yang memang boleh membantu proses. Jadi secara rumusannya, bercakap tentang blind spot ni satu perkara yang agak besar untuk kita lihat, sebab berlakunya dalam keadaan ada yang sedar, ada dalam keadaan ketidaksedaran, ada yang mengakui macam saya jelaskan tadi, dalam keadaan kita mengetahui tetapi ego kita tinggi, kita tak nak mengakui. Jadi perkara-perkara ini kalau boleh kita kurangkan, bahawa seorang usahawan untuk berjaya tidak ada kata kunci yang boleh kita gunakan satu saja. Maknanya kalau A ini macam contoh saya beri 5 ini. 5 ini bukan 5 ini je. Because benda dalam bisnes very dinamik. Jadi rumusan saya akhirnya ialah tingkatkan pengetahuan anda dalam pengurusan dan pentadbiran perniagaan. Tanpa ilmu ini, kebarangkalian untuk membuka blind spot akan akui. Saya beri contoh sikit, Coach. Very sikit lah. Dalam satu meeting board lah. Saya terlibat dalam meeting board. Very simple je lah. Saya cuma jelaskan macam ni. Kita berdepan untuk melahirkan generasi akan datang. Kepada sesuatu company dan kepada tim yang ada. Dan melahirkan individu masa depan itu bukan masa kini. Maksudnya ialah masa depan tu saya sendiri pun tak tahu lagi. Jadi jangan guna buku yang dah 40-50 tahun lepas untuk memandu anak-anak ke depan ini. Contoh simple yang kita pun guna, coach pun banyak guna AI. Nak tak nak, AI adalah satu tools yang memang wajib dah you guna. Kita tolak yang negatif. Kita cari yang positif. Jangan duduk besarkan negatif. Jadi kalau kita duduk besarkan negatif, masa depan orang kat depan tu akan kelam lah. Jadi yang saya nak sukanya ialah adalah seorang dalam leader tu, dia tak tahu tentang AI ni lah. Contoh kita sebutlah ChatGPT.
So ditunjukkanlah ChatGPT. Akhirnya dalam meeting tu dah tak fokus meeting, dia duduk bercakap dengan ChatGPT dah. Oh, lepas sudah meeting dia cakap kat saya, ish, maknanya kalau kita tak tahu kita boleh tanya dia lah. Itu yang saya kata salah. Tanya betul, tapi sama ada jawapan itu betul tak, kita kena pula semak. Oh, lepas tu dia dah seronok. Dia dah seronok ini. Jadi isu dia ialah very simple. Kita bercakap about titik buta ini. Banyak akan berlaku kat depan lagi titik buta. Sebab ekosistem bisnes berubah sepanjang masa. Jadi kalau you tak pergi tingkatkan ilmu bisnes you, ilmu pengurusan pentadbiran you, ilmu ini, saya rasa akan luas lagi lah titik buta kita atau blind spot kita. Sebab kita tertumpu kepada lama. Macam contoh macam inilah, satu lagi contoh. Siapa yang tekankan kepada usahawan dia hanya 4P je. So itu teori tahun 60-an. Masa tu digital tak ada. Asas dia betul. Tapi kesedaran untuk 7P ini kena difahamkan. Sebab kesesuaian tu. Jadi bercakap tentang titik buta ni, Coach, saya terima kasihlah kerana Coach meng-highlightkan pembunuh kejayaan ini. Dia sebenarnya bukan directly dia membunuh, tetapi dia distraction. Dia mengganggu untuk kita dah hampir nak sampai, tapi kalau kita tak tutup gap ini, dia balik jatuh. So kita nak rapatkan. Dan untuk makluman jugalah, kalau kita cari macam Coach kata tu, saya setujulah, buku pun kurang part of ini. Dan orang bukan begitu seronok sangat membincangkan perkara ini, tetapi hakikatnya kita berdepan dengan perkara ini. Itu je, Coach. Terima kasih Coach kerana buang. Okey, itu saja untuk sesi kita pada petang ni, edisi 13 Kacamata jam 3, setiap Selasa jam 3 petang dengan tajuk Blind Spot, Pembunuh Kejayaan Perniagaan. So kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa di edisi 14 akan datang nanti. Apa lagi tajuk-tajuk yang akan kita kongsi yang jarang diperkatakan di luar sana, kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.